Wow. Kita boleh dekat mana ni? Kalau kawan-kawan nak cari nanti senang, dekat mana kita beli ni? Dekat 7-Eleven. 7-11 7-Eleven. Sekejap ya, ibu tengok dulu. No. Dia ada banyak kan, tapi kita beli 2 saja buat masa ni, guys. Boleh tengok pack dia dulu. Kad yang terdapat di dalam paket ni. Oi, rahsia. Oi, rahsia. Ni Monster Studio Sendirian Berhad yang buat, guys. Ini adalah original. Original Sabahan. Original Sabahan. Dan tidak Itu harga dia ya. Harga dia adalah RM3.70 untuk 1 pack. Jom kita unboxing. Sorang-sorang unboxing. Balik dulu tengok satu-satu. Sabar ya. Buat mata juling sikit. Okey, adik boleh? Satu-satu adik. Satu-satu tunjuk. Ya. Pusing kat ibu. Ibu tak nampak. Nanti. Tidak. Wow, boy daun. Sekejap ya. Oh, terfokus pula dia. Had dia 160. Dia punya apa ni perang ke apa ni? Soldier ke apa ni? Pedang dia ni. Kuasa lah tu. 180. Jangan. Daun mengkuang pengikat pihak lawan yang hilang giliran pertama. Boy Galaxy Card by Monster. Monster kan dia punya ni? Kan? Monster kan? Baca tu dia ni. Monster lah. Ibu punya handphone Ini monster. Monster. Yeah. Monster lah. Okey. Kad kedua. Pek unggul ni apa maksudnya? Unggul. Pack yang unggul lah. Ha. Ya, Ya pula. Had dia 150. Maknanya dia punya nyawa lah tu. Dengan dia punya power 100. Kurang sikit daripada tadi. Power dia. Dia punya ni emoti ke tu? Apa tu? Emoti menari. Oh ya, apa? Emoji ke apa? Tak, ada bawah spera tu. Ada kuasa tu kan. Dia letak kuasa menari tak berhenti-berhenti dekat yang. Oh, ada kuasa menari, guys. Okey, serangan lawan tidak berkesan sebanyak 1 kali. Wow. Kad ketiga. Siapa ni? Cactus. Cactus, guys. Dia macam kucing. Kucing yang suka makan bakul. Kan? Betul tak? Kucing yang dibuat daripada kaktus. Kucing yang dibuat daripada kaktus dan suka makan daun. Daun bakul pula. je. Bakul. Sorry guys, bakul dia suka makan bakul. Bakul ikan. Ikan dia tak suka makan. Dia punya kuasa, dia punya nyawa 100. Power dia 200. Oh, power dia memang power lah. Sud Lanun. 50 attack lawan jika kad lawan adalah kad robot Lanun. Wah, adik. Cuba kita tengok kejap ya bintang dia. Tadi boboiboy daun 3 bintang. Ya 3 bintang. Cactus ni pun 3 bintang. Jadi diorang pun tergolek. Okay. Next. Siapakah ni?
Sai macam mana nak sebut ni? Shida? Sai and Shilda. Oh. Whatever lah nama dia. Who is Shilda? Wah, tapi dia kuat. Dia punya nyawa. Memanglah ada dua orang. Nyawa dia. Oh, yes. Sai and Shida. Saya kat belakang. Oh, Sida dia- kat depan. Ni Shida kan? Ni Sai. Nampak sangat. Sai. Nyawa dia. Nyawa ke ni? Hentam sajalah. 250. Power dia orang 350. Dia dapat 3 bintang juga, guys. Lepas tu, efek dia. Tiada efek. Koi. Okey. Dah 4. Yang seterusnya, adik. Ui, ada gaya adik meletakkannya. Siapakah ini? Adakah kebenaran? Mereka tu. Bukan kebenaran. Ini adalah Laksmana Tarung. Wow. Wow, Ray. Laksmana Tarung mempunyai 4 bintang. Nyawa dia 350 dan kuasa dia 200. Sarung kata kululu. Kata Oh, kata yang penting. Kata ululu. Kata ululu. Sarong kata Tu melampau sangat tu. Itu bukan kebenarannya. Cantik. Apa ni? Gantikan kad lawan di zon aktif dengan salah satu didik kalah secara rawak. Okay, guys. Aku masih itu. Tak faham. Dan tadi. Nanti. Baca mata. Oh. Baba. Aita. Bobo putih. Bergegas dari rumah. Pedang putih, guys. HP 50 jika kad lawan adalah kad boboiboy air. Nyawa dia 180 dan power dia 200 dan dia mempunyai 4 bintang. Wow. Ini adalah kad mega dapat dalam pack ini tadi. Memang hebat belaka. WhatsApp mata. Baba. WhatsApp 2. Kuasa 2 je. Boleh lah. Seronok tak? Seronok. Dia ada kad ni. Adik suka yang mana? Ni. Ni. Satu je. Yang mana satu? WhatsApp mata. Baba putih. Wow, Mega punya favourite adalah Ini lah gambar. boboiboy Gambar. putih. Gambar. Seperti yang ada di gambar dia. Okay, guys? So, betul lah. Kalau you guys nak beli, you guys tengok lah. Dekat belakang dia. Ada apa yang kandungan dalam pack ni, okay? Saya pula. Okay. Beralih kepada Dania. Ready? Nak unboxing ataupun unpackingnya? Tak. Ready. Tak ready bagi saya. Ini adalah siapa di depan ni? Feng. Dengan dia punya Feng dia punya apa? Black Panther ke apa tu? Entu. Tak tahu. Ya, sampul raya. Sampul duit raya. Guys. Dah hancur. Hancur. Dah hancur. Aduh. Kebenaran. Okey. Kita tunjuk macam tadi. Bagi rahsia. Kad pertama. Letakkan di sini. Siapa ini? Laksmana Tarung sekali lagi. Terdapat dalam pad ini. Macam tak percaya. Adakah ini kebenaran? Nyawanya adalah 250. Dia punya power 300. Oh, kuat betul. 4 bintang. Sarung komando.
Serangan pertama lawan tidak berkesan, guys. Dia punya power. Okey. Kita letak di sini dulu. Kad kedua. Siapakah ini? Laksmana Tarung Putih pula. Kenapa banyak sangat kau di dalam kad ni? Macam tak percaya. Tapi dia memang kuat. 4 bintang juga. 300 nyawanya. 200 power dia. Betul ke si sebut ni? Lantak lah. Kan? Nyawa ke power ke asalkan ada. Tiada efek. Seperti tak ada gunanya di sini. Dan seterusnya kita ada kad apa? Au sakit. Siapakah ini? Penjahat dia. Penjahat Jepun? Penjahat Cukbek. Cukbek. Cakbet. Cakbet. Nyawanya 80 je. Power dia pun 100 saja. 2 bintang je. Tiada efek pula tu. Efek tak ada. Mari kita buang. Eng. Biarlah di sini. Kad seterusnya. Komando. Ini Kucing. Ini kaki dede. Kaki. Ini adalah komando kukuci. Emoti sentap. Memanglah dia asyik sentap je. Dia punya apa pun, nyawa pun tak banyak. 90 saja. Power pun kurang 70. Dia tahu mengarah je kan kukuci ni. Yang dua ni korang mesti suka. Attack kad lawan. Tolak 70. Jika kad sebelum ini adalah Laksmana Tarung. Kalau dia bertarung dengan Laksmana Tarung ni, kalahlah Laksmana Tarung ni, guys. Okay, kita susun. Okey, dah 4. Kita ada 2 lagi untuk kita tunjuk. Sedia? Kad seterusnya, apakah dia? Wow! Akhirnya boboiboy api. Tiada efek. Ada boboiboy api mempunyai 200 nyawa dan 260 kuasa. Beda tabung. Gabung. Beda tabung. Macam mana? Tak apalah. Nanti. Agak punya. Tapi power bintang dia 2 bintang saja, guys. Bola api tiada efek. Kueng. Dan yang terakhir, apakah kad yang Dania dapat? Tunjukkan. Kat VIP kot. Kad istimewa VIP. Ada efek. You guys nampak? Efek dia bling. Nampak tak, guys? Kalau tak nampak tu masalah mata. Kena check mata di kedai cermin mata berdekatan. Efek dia, guys, bersinar-sinar. Ada 3D. Mereka bagi akak ni. Mega bagi akak tu, kau mengharapkan penukaran apa? Kita cerita pasal Feng ni dulu ya. Kad dia adalah 3 bintang, mempunyai 200 nyawa dan 250 power. Separa harimau bayang. Attack campur 50 jika pernah menggunakan kad harimau bayang, guys. Okey. You guys boleh tengok. Tengok betul-betul. Inilah kad-kad yang terdapat di dalam pad ini. Nia suka yang ini ke? 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 Atau yang ini ke? Ayahnya yang ini ke? Mana ke? Tunjuk. Inilah adalah favourite Dania, betul? Yang ini. Tak ada keraguan. Boboiboy api.
Okey. Tadi adik bagi ni yang mana? Adik nak swap. Butter. Ya. So, Dania nak bagi adik yang mana? Enggak pilih enggak kecuali dua ni. Yang ini. Antara ni kakak suruh pilih. Bye-bye. Siapa akan ini? Commander. Kau kecil. Apa refresh game ke? Okey. Baca. Commander kekecil telah bertukar dengan Yaya. Okey, Mega bagi Dania Yaya. Yaya pergi dekat Dania dan Mega memilih Commander kekecil. Wow, hebat. Tak main Nak tahu cara-cara main dia macam mana? You guys boleh buka envelope ni, sarung dia tu, kan? Buka. Dan dia ada tunjuk lah cara-cara untuk bermain dia kat situ. Jadi you guys boleh baca. Oh, betul lah. Yang hati betul love tu nyawa. Tapi yang bentuk pedang tu serangan, macam power jugalah. Okay. Kat sini adalah. Kena awesome macam tu. Okay. Seronok juga main dia. Dia tak payah aplikasi kot. Dia main macam gitu je, main kad-kad. Battle adik-beradik. Battle perlawanan kad boboiboy. Okey, mulakan dengan awesome. Siap. Siapa menang macam tu? Gunting Ya. kalah. Ya, ni yang menang. Gunting pecah. Pilih kad masing-masing. Nanti Nia tunjuk dulu, okey? Jangan kasih tahu orang, adik. Adik, ada sepatutnya rahsiakannya. Tak boleh kasih tahu. Okey. Oh, baca apa tu? Bobo tahu. Kau sebenarnya akan tunjuk dulu. Tak, kakak yang menang. Aduh. Ya, aman tu. Bobo tahu. Boboiboy tahu ni. Hijau lawan hijau ni. Hijau sebab mak dia hijau. Dan siapa yang menang? Dania 250, 300. Tapi dia punya ni serangan pertama lawan tidak berkesan. Jadi Dania yang menang. Okey. Kita main perlawanan persahabatan adik-beradik. Tak apa-apa persahabatan. Nanti pulangkan balik kad masing-masing. Okey? Deal? Deal. Jangan menangis, okey? Awesome. Ni yang menang. Sebab gunting terbenam. Ini kad yang dah menang tak boleh main. Okey, kad yang menang tak boleh main, okey? Alhamdulillah. Yeah. Ini adalah 300, 200. Please. Tiada efek. Dania yang menang. I am the champion. Okey. Yang ketiga. Awesome the go. Bagi Mega menang lepas. Awesome. Akak bagi Mega menang. Tak apa. Jadi, yang ini dia tiada efek. Macam ni siapa yang menang ikut nyawa ke ikut power dia ni? Kita ikut bintang dia. Ya, ikut bintang. Adik yang menang. Wow, hebat Mega.
Pemenang memakai baju Boboiboy. Okey. Awesome. 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 Nika kalah lagi sekali. Awesome. Dania yang menang. Tengok kad apa yang Dania pertaruhkan. Kad Yaya bertemu dengan kad Se dan Syeda. So, nampaknya di sini Mega yang menang. Tapi nanti sekejap. Sebab dia ada power. Serangan lawan tidak berkesan sebanyak 1 kali. Bermakna Dania yang menang. Agak bersama. Okey. Kita asam lagi sekali. Asam. Dan yang menang lagi. Dan yang menggunakan kad Boboiboy api. Dan Tiada efek Mega menang. Laksmana Tarung. Lama sangat lah nak kira. Tiada efek. Ni nak kira mana sebab ini apa ni? Benar ini. Mainlah sini ibu tengok kan. Sabar. Mega menang. Mega lah menang. Dia punya nyawa 350. Okey. Adik boleh susun tempat adik. Oh, nampaknya kamu orang Akak ada 3. Oh, okey. Ini adalah battle penentuan. Tak payah. Siapa yang menang? Oh, ini adalah kad yang berlawan akhirnya. Kan? Siapa yang menang tadi tu, Osong? Akak. Ya ke? Iya. Jadi yang ni adalah dia kata ayo attack tambah 50 jika pernah menggunakan kad harimau bayang. Tapi tak pernah guna. Tapi melalui sini nampaknya Dania yang menang. Boboiboy, sabar, jangan bersedih. Salam. Salam. Battle telah habis. Salam. Kita kena bersalaman. Salam. Okey, pulangkan kad masing-masing. Ini adalah battle perlawanan adik-beradik. Yang paling akak suka. Menang. Okey. Lain kali kita main lagi. Mega, senyum sikit.